Belum pernah dalam sejarah Dewan ini, sejak merdeka dan parlimen diadakan, soalan substantif kepada Perdana Menteri, soal perlembagaan, soal darurat, dijawab oleh Menteri Kewangan. Belum pernah. Tuan Speaker, jangan izinkan parlimen ini dipermainkan. We hold you responsible. Speaker mesti ada courage. You are the Speaker of the House. Perdana Menteri Kewangan. Di mana Perdana Menteri Saya kita? ingin mohon pencerahan. Where Isu is the wanita Prime Minister? Please. Tadi kita rugi 2 jam. Ini pun saya dah langgar nasihat dan recommendation Tan Sri DG. Saya minta maaf sangat-sangat. Ya. Yang Berhormat Menteri silakan. DG is not Speaker, please. Where is the Prime Minister? Di mana Yang Berhormat Bagong di mana? Perdana Menteri kita mana? Rakyat nak tahu. Where is the Prime Kita Minister? tidak buang masa. Tolonglah. Jangan rugi. Jangan. Mari kita manfaatkan ni nak habis tau. Minta silakan Yang Berhormat Menteri. Tak apalah, besok ada lagi. Tolong. Okey, Dato' Yang Di-Pertua. Tuan Speaker, saya minta supaya Tuan Speaker jemput Perdana Menteri untuk menjawab. Baru ada mana? Yang Berhormat Menteri sini. Terima kasih. Perdana Menteri, Show his seriousness lah. Kalau PM tak datang, nampaknya tidak benda ada ini serius. perkara penting, Tuan Speaker. Atau dia takut datang? Sudahlah Perdana Menteri tak duduk di dalam Dewan ketika kita berbahas. Nizam. Beliau tidak ada di sini untuk Nizam. menjawab perbahasan kita. Perdana Menteri sini balik lagi ah? Jam. Check tu mikrofon. Saya mohon, Dato' Speaker, Ada surat doktor. supaya Dewan No, where is the Prime Minister? Tolonglah hormati Dewan Rakyat. Satu point of clarification, Tolong dan sekejap. penjelasan sebelum Menteri Kewangan jawab. Jadi bangkitkan ini isu-isu termasuk COVID, pemulihan yang harus dijawab oleh Perdana Menteri atau sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri. Ini soal prinsip menghormati parlimen. Saya minta speaker campur tangan dalam hal ini. Kalau tak boleh petang ni, jawab pagi esok. Jangan buat buldog seperti ini kerana bukan the field of competence of the Minister of Finance to deal with this sensitive issue. setuju. Speaker, make a ruling, please. Ya. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih Tuan kepada Speaker. semua ahli-ahli yang berhormat yang Speaker. telah memberi Tuan Speaker. pandangan dan juga meminta Tuan Speaker. penjelasan Lah, duduk. mengenai Tuan Speaker, pelan- hanya negara. sedikit penjelasan. Tuan Speaker, Tuan Speaker, di mana Perdana Menteri kita? adakah hanya satu menteri yang akan jawab ataupun adakah ada pihak lain yang akan jawab? Kerana soal undang-undang semua dibangkitkan, bukan Menteri Kewangan nak jawab. Tak tahu. Dia tak tahu. Datuk Speaker, Only one. Yang Berhormat Menteri silakan dulu. Apa ini? Mana ini? Datuk Perdana Speaker, you Menteri? have to make a decision. Lah guys, kita datang, kita tunggu untuk jawapan yang beri kenyataan Perdana Menteri, tapi yang jawab orang lain yang tak tahu berkenaan perkara ini. This is a shame. Speaker, Yang Berhormat Menteri silakan. Terima kasih. Datuk Speaker, kita dah tunggu No, satu Speaker, hari. tolong kawal Apabila persidangan kita dan berbahas- arahkan Perdana Menteri untuk hadir. Rakyat nak tahu di mana beliau. Datuk Speaker, apa salahnya Perdana Menteri? Tolonglah hormati sidang Dewan. Di mana Perdana Menteri kita? Kenapa beliau tidak ada masa untuk menangani perkara-perkara ini? Beliau patutnya jawab. Datuk Ini Speaker, melibatkan isu rakyat. Yang Berhormat Menteri silakan. Menteri, Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri ada dalam dewan ini. Datuk Where is the ini Prime bukan Minister isu now? kewangan. Where is the Prime Minister? Di mana Speaker, Perdana ini bukan Menteri isu kita? Mata-mata kewangan sahaja. Ini adalah isu polisi, isu dasar. Bagilah Yang Berhormat Menteri menggulung dulu, menjawab dulu. Speaker PM kata nak kerjasama tapi dia tak datang pun. Kerjasama apa macam ni? Kita dah tunggu sehari suntuk. Kalau kita dah lihat, bahas. Tuan Speaker, Nizam. panjang sejarah ada di parlimen, dewan untuk dengar perbahasan kita. sepanjang sejarah parlimen sejak Menteri merdeka, Kewangan nak bagi jawapan belum on pernah behalf of Perdana berlaku. Menteri. Adakah ini Soalan Saya seperti Menteri ini Kewangan jadi Perdana Menteri dijawab terus. oleh menteri yang tidak berkenaan. Ataupun sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri yang Ya, jawab. betul. Kenapa ada jawatan timbalan Perdana Menteri? Tentang darurat. Kita sokong Menteri pun tidak, Perdana Menteri pun tidak ada, timbalan Perdana Menteri ada, tak mau jawab. takkan Perdana Menteri tak ada, timbalan Perdana Menteri tak boleh jawab. Menteri Kewangan apa? Jangan jadikan timbalan Jawatan mau, timbalan Perdana Menteri mau, jawab tak mau, takut dia. Kalau macam tu bagi arah jawab. Bagi arah jawab. Datuk Speaker, adakah PPM kurang dipercayai ke? Pandang berat tentang pelan pemulihan negara. Ini perkara serius. Yang Berhormat Menteri silakan. Apakah proses, Speaker? Apakah proses? Saya Sekali minta lagi Datuk Speaker mengarahkan Perdana kasih Menteri pada untuk semua hadir ahli untuk yang jawab. berhormat. Saya sebagai Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara akan memberi. Siapa yang bentar ni? Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi. Datuk Speaker, Saya sebagai Menteri Penyelaras Menteri Kewangan hari Khamis. akan menjawab soalan-soalan yang telah Datuk dibangkitkan. Speaker, adakah Perdana Menteri berminat untuk terus menjadi pemimpin negara ini? Datuk Yang Betul. Adakah Yang Berhormat Pago berminat untuk terus menjadi Perdana Menteri? Kami mahu Perdana Menteri. Menteri Kewangan hari Khamis nanti. Sehari untuk Pago tidak ada dalam Datuk dewan Ketua, dengan isu ucapan pertama kami sekarang saya ingin sekurang-kurangnya jelaskan adalah berkenaan Pago patut isu hadir ini untuk memberikan maklum balas. Isu ini Kami dah mahu Perdana dibangkitkan. Menteri yang jawab. Yang Berhormat Dengar dulu. Nixon, Pandan, Jelebu
dan juga pematang power. Belum pernah dalam sejarah Dewan ini, sejak merdeka dan parlimen diadakan, soalan substantif kepada Perdana Menteri, soal perlembagaan, soal darurat, dijawab oleh Menteri Kewangan. Belum pernah. Tuan Speaker, jangan izinkan parlimen ini dipermainkan. We hold you responsible. Speaker, mesti ada courage. You are the Speaker of the House. Mana pernah berlaku dalam sejarah? TPM. Ini kita potong. Timbalan Perdana Menteri boleh. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Kita sokong. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Perdana Menteri nanti hantar PDF. Tarik balik tu, stupid. Tuan Speaker, Tadi pulai, tarik balik. tajuk yang kita bincangkan hari ini adalah Pelan Pemulihan Negara. Tapi yang cakap soal darurat, cakap soal perlembagaan, keluar daripada tajuk yang dibincangkan. Kerana topik ini ada kaitan. Bentang tajuk pemulihan negara. Tajuk pemulihan negara. Faham? Pemulihan negara bukan soal darurat. Jadi, Menteri Kewangan adalah penyelaras. Yalah, ordinan sebagainya. Pemulihan negara. Jadi sebab itulah Menteri Kewangan jawab sebagai penyelaras pemulihan Majlis Pemulihan Negara. Jadi Menteri Kewangan yang tahu jawapannya. Jadi kita serahkan Menteri Kewangan ada peluang hari Khamis. Bercakap luar tajuk cerita pasal darurat. Yang pagi tadi datang buat apa? Tajuknya adalah Pelan Pemulihan Negara. Ya, pagi tadi Kalau PM semua datang. cakap soal Pelan Pemulihan Negara, maka Menteri Kewangan sebagai penyelaras Pelan Pemulihan Negara yang Pagi berjawab. tadi dia petang. Okeylah, PM tak ada. Okeylah, okey. Sebagai penyelaras Majlis Pemulihan Negara, saya jemput Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ya.